Happy betul Prince William. Follow Bro Time on TikTok, Facebook dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Aston Villa, champions of Europa League. Setelah membelasah Freiburg 3-0 di Istanbul. Aku rasa final ni kita semua dah tahu dah siapa pemenangnya. Good evening. Ini memang tough Unai Emery, the king of cup competitions. Termasuk kemenangan hari ini, dia dah menang 5 kali Europa League ni. Aston Villa nampak more threatening. Walaupun Freiburg ada more possession, tapi the Villains nampak more of a better side offensively. Freiburg nampak macam lemah sedikit dari segi attacking tu. The first half madness tu sudah cukup untuk Villa bungkus bawa balik cup tu ke England. And what a goal by Tielemans. What a goal. First timer dari dia. One of the best goal this season. Dan selepas 7 minit, player licik dari Argentina ni, Emi Buendia with a curler. Top bins. Aku rasa 2 gol ni saja sudah cukup untuk demoralize Freiburg tu. Untuk Buendia, his best scoring season. Dan untuk aku terkejut lah kalau dia tak masuk World Cup squad untuk Argentina this season. At the second half, Freiburg pun agak demoralize selepas 2 gol tu. Dan gol Morgan Rogers di minit ke-57. Sekali lagi, assist oleh Buendia. Sudah cukup untuk Aston Villa mengangkat piala since 1996. Tahniah buat The Villains dan juga Harvey Elliott yang mendapat medal dan dapat pegang cup daripada kelab yang lagi satu tu. By the way, ini juga bermakna tempat UCL mungkin dapat 6. Jika kita tunggu sajalah next video.